min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan sambung lagi kelas tadabbur dan juga kita kata tilawah surah Al-Mu'minun. Jadi sebagai pendahuluannya, sama-sama kita bersyukurlah kita berada dalam bulan haram, iaitu bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan haram. Kan kita kata ada 4 bulan haram ataupun kita panggil bulan yang sangat dihormati, yang tinggilah di antara 12 bulan. Selain daripada kita kata bulan Ramadan. Ini adalah 4 bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih, di mana segala amalan di dalam bulan-bulan haram ini digandakan. Maksudnya kualiti amalan dalam bulan haram ini, dia punya kualiti itu sangat besar berbanding dengan bulan-bulan lain. Selain daripada kita kata bulan Ramadan lah, yang kita tahu juga istimewanya disebut dalam Al-Quran. Bulan Ramadan dan juga bulan-bulan haram. Jadi 4 bulan ni bermula daripada Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rejab. Rejab jauh sikit. 3 ni yang berturut lah. Jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga kita punya pengajian kan dengan niat lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala, moga dilipat gandakanlah pahala untuk kita yang sama-sama menuntut ilmu, terutamanya dalam kita nak memahami kalam Allah. Surah Al-Mu'minun, muka surat 344. Kalau tak salah Ustazah, 343 dah selesai. Jadi hari ini kita akan masuk muka surat 344. Dan sebagaimana yang Ustazah selalu sebut dalam setiap kelas Ustazah berkenaan kita kata kesimpulan. Maksudnya daripada Al-Quran ini kita ada 114 surah disimpulkan oleh satu surah, iaitu surah Al-Fatihah. Selalu Ustazah ulang-ulang sebab surah Al-Fatihah ini pun kita ulang-ulang kan, setiap hari, setiap kali dalam solat, setiap kali kita kata pelbagai yang kita kata permulaan lah kan. Biasanya dalam nak buka majlis kan, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Sebab apa? Sebab dalam surah ini alim ulama kata diingatkan kepada kita 7 tabiat, iaitu tabiat yang sepatutnya kita ulang-ulang juga setiap hari, yang Ustazah sebut dalam kita kata mudahnya barakah, B-A-R-A-K-A-H. Jadi untuk sebagai peringatan secara ringkas lah, B, Bismillah, di setiap permulaan amalan kita sentiasa ingat Bismillah. A, Alhamdulillah, syukur selalulah, kena rasa syukur. Kemudian yang ketiga, R, rahmat Allah tu sentiasa kita rasai. Contohnya macam kita sekarang ni berada dalam kelas nak mengaji Quran kan, nak tadabbur Quran. Kita rasa ini semua kerana rahmat Allah kan. Peluang yang ada ni semua dengan sebab kasih sayang Allah. R tu rahmat Allah dirasai, sentiasa dirasai. A, kemudian akhirat sentiasa di hati kita. Sentiasa ingat akhirat. Kemudian K, keikhlasan. Sentiasa menjadi keutamaan kita lah, ikhlas. Ingat sentiasa kita buat ni lillahi ta'ala. Kemudian A lagi, amalkan doa untuk hidayah untuk semua orang. Kan? Dan yang terakhir H, hidup ini berdasarkan contoh yang ditunjukkan dalam Al-Quran, dan kita nak jauh daripada contoh yang buruk lah. Kita nak ikut contoh ahli syurga, kita nak jauh daripada contoh ahli neraka. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ini, kita mulakan dulu dengan tilawah lah. Tilawah ni maksudnya kita baca dengan tajwidnya sekali. Okay. Kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله. فإذا استويت استويت أنت ومن معك على الفلك لله الحمد لله. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. وقل رب أنزلني مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم قال الملأ من قومه الذين كفروا بلقاء وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. يأكل مما تأكلون منه. إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ولئن أطعتم بشرا إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم
متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. هيهات 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 لما دون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. إن هو إلا رجل كذبا. Ada rajulun iftara. Ayat 38 tu kan. Ada tanwin. Lepas tu dia bertemu dengan Hamzah. dia panggil hamzah wasal. Dia ada tanda kepala sad dekat atas hamzah tu. Jadi yang tanwin rajulu tu dia akan tukar kepada nun kecil kan. Bagi bawah. Jadi akan bunyi illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba. رجل افترى على الله كذبا. وما نحن له بمؤمنين. وما نحن له بمؤمنين. قال رب انصرني بما كذبون. قال رب انصرني قال رب انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. فأخذتهم الصيحة بالحق جعلناهم غثاء. Wakaf kan Ustazah ya? Kalau wakaf tu dia jadi A tu 2 harakat. Usa. Ja'alna dia tak berhenti usa. Dia jadi usa. Dua harakat situlah. فبعدا للقوم الظالمين. فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
Okay, baik. Kita tengok beberapa hukum tajwid daripada ayat yang kita baca tadi. Mula daripada ayat 28. Ayat 28. Kalau kita tengok antara hukum yang ada, wa mam ma'aka. Dengung kat situ kan? Hukum apa tu? Maka idgham ma'al gunnah. Ya, betul. Idgham ma'al gunnah. Dengung 2 harakat. Kemudian ayat 29. Okey. Munzalam munzalan. Nun mati bertemu zai. Zalam. Mati bertemu Zain. Mati bertemu Ikhfa Zain. hakiki. Hakiki. Betul. Ikhfa hakiki. Kita sembunyikan huruf bunyi nun tu. Kita dengung. Dia panggil ikhfa. Ikhfa tu maksudnya sembunyikan. Okey. Jadi kita tak boleh sebut sebab ada orang kadang-kadang bila dia dengung tu dia nun tu jadi bunyi munzalan. Dia tak boleh munzalan. Dia kena sembunyikan jadi munzalan. Munzalam mubarak. Wa anta tu pun kena sembunyikan wa anta. Tak boleh wa an dia mendengar bunyi nun tu. Wa anta. Itu salah lah kalau bunyi nun tu itu salah. Dari segi tajwidnya salah lah. Wa anta. Betul baru betul. Dia sembunyikan. Munzilin. Apa sama. Kemudian ayat 30. Okay, kita ada qalqalah lamub. Tu qalqalah apa? Qalqalah sughra. Betul. Qalqalah sughra. Lamub. Dia ada lantunan. Lamubtalin. Okay. Kemudian min ba'dihim. Iklab. Betul. Iqlab. Tukar nun mati tu kepada iqlab tu maksudnya ubah atau tukar. Jadi kepada bunyi mim. Jadi kalau dalam buku siapa yang ada yang buku Ustaz Felza ni, kalau buku Ustaz Felza ni Ustaz sebab dia ada 2 pendapat cara sebut iqlab ni ataupun kita kata ikhfa syafawi bila bertemu dengan ba. Jadi Ustaz Felza cenderung kepada pendapat yang kata tutup mulut bibir tu dirapatkan. Sebab ada juga pendapat yang kata bibir tu direnggangkan sekadar kita kata macam satu helai kertas lah kan kita boleh masuk ba'dihim. Cuma kalau mengikut Dr. Felza ni, Dr. Felza lebih cenderung maksudnya sebagai amalan bacaannya untuk rapatkan bibir lah mim ba'dihim tanpa ada renggang. Tapi dua-dua bacaan pun boleh, tak ada masalah. Cuma kita kata ada alim ulama yang cenderung untuk renggangkan sikit, ada yang rapat terus tanpa renggang. Okay. Mim ba'dihim. Kalau secara personal ustazah pun memang di amalan ustazah adalah rapatkan tanpa renggang. Tapi sebelum ni sebab macam dekat sekolah waktu dulu memang ustazah belajar iqlab dan juga ikhfa syafawi kan, mim mati bertemu ba ikhfa syafawi. Kalau nun mati atau tanwin bertemu ba dia panggil iqlab. Memang diajar untuk kita renggang sikit lah sebut mim ba'dihim. Maksudnya sekadar boleh masuk macam sehelai kertas macam tu lah. Cuma bila dekat UIA dulu ustazah Quran namanya Ustazah Lubna. Ustazah Lubna ajar ustazah pun untuk rapatkan tanpa renggang. Jadi sejak daripada tu ustazah baca tanpa renggang lah. Tapi kalau orang ada yang dah biasa kan, biasa baca dengan sedikit renggang, itu pun tak ada masalah. Memang ada riwayat dia lah. Memang Ustaz Felza pun bawa lah dua-dua riwayat berkenaan renggang dengan tak renggang tu. Okay, baik. Kemudian
ayat ke-32. Okay, kita ada mat ghairuhu. Kalau kita wasal lah, kalau kita sambung ayat tu, ayat 32, itu mat apa tu? Tahu tak mat apa? Cuba Silah Ustazah mak tawilah. silah ke? Mat silah tawilah. Betul, mat silah tawilah. Kalau berkait dengan ha ni, dia mat silah. Kalau yang ada mat, kita kata tanda panjang tu, itu tawilah lah. Kalau tak ada, dia jadi qasirah, tawilah. Mat silah tawilah, mat silah qasirah. Okay, kemudian ayat 33. Ustazah nak tanya sikit. Boleh. Silah ni memang baris hadapan aja ataupun dari bawah? Ada. Bawah dengan depan lah macam ni. Contohnya ghairu. Ada bihi. Kalau bertemu dengan alif, dia jadi ada mat lah. Jadi mat silah tawilah. Kemudian ayat 33. Kita ada juga hukum mim mati macam mithlukum. Kum. Kat sini hukum apa? Mithlukum ya'kulu. Syafawi ke Ustazah? Izhar. Izhar syafawi ke? Mimati Betul, izhar syafawi. Dia izhar nyata. Syafawi tu maksudnya bibir, nyata di bibir. Bila kita sebut mithlukum, mim tu nyata bunyi dia. Macam wa'atrafnahum, ayat 33 juga atas dia tu kan. Tu semua dipanggil izhar syafawi. Cuma biasanya sebutan ni kalau orang Melayu tu dia tersilap sikit dari segi kum lah kan. Dia kum, hum, wa atrafnahum. Bukan hum, bukan kum. Dia hum dengan kum. You lah kalau bahasa kita kata ruminya. Okey. Kemudian ayat 34. Mislakum nasibin. Idzal lah tanwin bertemu dengan lam. Rambi. Tanwin bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah, betul, tanpa dengung. Dia bertemu dengan lam, idzal la khasirun. Tanwin tu terus masuk ke dalam huruf lam. Idgham tu maksudnya masuk. Idzal la khasirun. Okay, kemudian ayat 35. Annakum, anna. Dengung 2 harakat, hukum dia tahu tak nama apa? Ada. Anna, hukum dia wajibal gunnah. Wajib dengung. Annakum. Bersukum tu kan? Annakum rajul. Mim mati bertemu mim. Dengung pun 2 harakat juga. Baik. Idgham mithlain, betul? Idgham mithlain. Mim bertemu mim. Kemudian ayat 36 tu kita ada hukum mat. Tu'adun. Ma'arik lil sukun. Ya, mat arid lis sukun. Itu yang hujung-hujung tu daripada mat arid lis sukun.
Kemudian ayat 37. Kita ada hukum apa? Mutu wa nahya. Okey. In hiya. 37. Izhar. Betul, izhar halqi. Jadi nun mati tu nyatalah in hiya. Lepas tu ayat 38 pun ada in huwa. In hiya, in huwa. Sama-samalah izhar halqi. Kemudian lahu bimu'minin tu kan? Lahu. Nak terlepas ni, tak teringatlah Ustazah. Macam mana petua dia Ustazah? Hamzah was. Oh, yang tadi. Rajuluniftara. Bila tanwin macam ni rajulun kan? Dia tak boleh sambung rajulu, nak sambung macam mana? Rajuluftara. Tak boleh. Sebab dia ada tanwin. Jadi nun tu nak bunyi dia macam mana? Sebab kalau kita nak sambung secara biasa tanpa tambah nun. Rajuluf. Nak macam mana? Rajuluf. Kan? Jadi dia punya tips ataupun cara nak kenal bila kita nak sambung. Macam mana nak sambung ni? Tak boleh. Rajuluf. Kan tak boleh kan? Jadi sebab tu dhammah kan, sebab ada dhammah, lepas tu dia ada tanwin. Dua dhammah. Jadi nun tu tak boleh hilang. Jadi kita tukar rajulu nif. Sepatutnya rajulun. Nun tu memang kena kasrah lah. Nun tu memang kena kasrah. Jadi bila kita jumpa ayat bila kita jumpa ayat yang kita macam susah nak sambung. Jadi kita tahu dah lah. Ni macam mana ni? Ni rajulun. Ni iftara, macam mana pula nak sambung? Kalau kita sambung rajuluf, tak jadi. Tak bunyi nun tu. Jadi kita pun tukar kepada nun berbaris bawah, nun kasrah. Rajuluniftara. Baru sebut sedap. Hukum dia apa Ustazah? Hamzah wasar. Ni dia punya kita kata bila tanwin ni nak diubah kepada nun kecil. Sekejap ya, nama dia dia dalam bab Hamzah wasar. Mana sekejap saya semak dulu. Dia panggil ini mendatang. Sukun tak? Hello. Okay, sekejap saya cari tak. Nun okay. Nanti saya cari semula dia termasuk hukum apa. Cuma dia macam mendatang kot yang kena nun mati pula dah. Nun berbaris kasrah. Nanti saya cek balik. Kat sini tak jumpa lagi. Ustazah bagi tu. Okay, kemudian ayat
Yang ni ayat 39 tu Rabbi'unsurni. Yang ni ikhfa hakiki kan. Rabbi'unsurni. Cuma dia tebal sebab ada huruf sad, huruf isti'la. Rabbi'unsurni. Lepas tu ada hukum ra, surni. Ni panggil ra. Ra tebal. Tafkhim dia panggil ra tebal lah. Rabbi'unsurni. Okey, kemudian ayat 40 amma, dua harakat dengan wajib ghunnah. Betul, wajib al-ghunnah, wajib dengung. Kemudian ayat 41 tu kita ada ghusan. Kan? Ghusa itu ada tanda mat tu. Itu mat apa? Iwat. Yang mat iwat tu yang tu dua harakat kan? Yang ni yang ghusa Fasih. tu Mutasil. mat mat wajib muttasil. Muttasil tu maksudnya dia bersambung. Maksudnya dalam satu kalimah. Kalau munfasil tu dia panggil mat jaiz. Munfasil dalam dua kalimah. Jadi ni dalam satu kalimah ghusa. Dia panggil mat wajib muttasil lah. Kemudian terakhir tajwid hari ni mim ba'dihim. Iqlab. Betul, iqlab. Sama macam ayat 31 tadi. Okay. Jadi alhamdulillah habis dah untuk hukum tajwid. Nanti yang rajulun iftara tu saya cek balik apa nama, kita kata hukum dia lah. Okay. Jadi kita terus Ustazah, dalam surah Al-Kahfi pun ada juga kan yang bunyi macam jadi nif tu. Contohnya macam dalam ayat 77 tu, kalau tengok dalam Quran muka surat 302, qaryatinis tad'ama. Jadi qaryatinis juga Ustazah kan? Betul. Yang ni yang kita kata bila tanwin dia bertemu dengan ada hamzah wasal tu menyebabkan kena tambah nun kecil tu. Cuma Ustazah tak pasti nama hukum dia ada nama tertentu ke macam mana dalam bahasa Arabnya. Cuma kita kata praktikalnya memang jumpa je kita akan tambah nun kecil. Cuma nama dalam bahasa Arab dia ada apa benda mendatang arif apa benda ke, itu Ustazah nak kena check balik lah. Ya. Baik. Terima kasih. Okay. Kemudian kita tengok satu-satulah untuk kita tadabbur. Okay, ayat 28. Okay, terjemahannya. Kemudian apabila engkau, yang ni kisah sambungan kisah Nabi Nuh. Kalau kita tengok yang muka surat sebelum ni, ayat kisah kita kata bagaimana Nabi Nuh menyeru kaum-kaumnya untuk beriman kepada Allah. Tapi mereka kita kata kufur lah. Cuma kita kata secara keseluruhannya kita tahu bahawa Nabi Nuh ini adalah salah seorang dipanggil Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi ni yang tinggi sangat keazaman kesabaran. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, ataupun nak mudah ingatnya Mimin, dia buat Mimin. M-I-M-I-N. Nabi Muhammad. Kita kata walaupun Nabi Muhammad hak yang terakhir, tapi kita kata sebab afdalul anbiya, kita kata yang paling afdal adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad M tu, I tu Nabi Ibrahim, iaitu kita kata Nabi Muhammad pun daripada keturunan Nabi Ibrahim. Dan kita kata Nabi Adam lah dia punya silsilah. Okay. M, I,
Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Nuh. Mimin. Itu 5 orang Rasul Ulul Azmi. Jadi cabaran Nabi Nuh ini kita kata dikufuri bukan saja oleh kaum Nabi Nuh, tetapi juga dikufuri ataupun diingkari oleh isteri dan anak. Bayangkan, Allah rakamkan dalam Al-Quran bahawa isteri Nabi Nuh ni termasuk ahli neraka. Maka ahli tafsir, antaranya dalam tafsir Ibnu Kathir, kalau kita tengok sebab apa yang isteri Nabi Nuh buat ni. Isteri Nabi Nuh mengatakan bahawa Nabi Nuh ni pun gila. Jadi kaum dia mestilah percaya isteri dia lagi kan. Isteri dia kata Nuh ni gila. Jadi ialah menyebabkan kita kata bila pasangan, kita kata antara kita kata pengajaran lah, bila pasangan sendiri pun kita kata mengingkari, itu memang adalah ujian yang sangat besar lah. Dan anak juga kan, masa banjir besar dah naik kapal, Nabi Nuh dan orang beriman beberapa orang sahaja bersama dengan segala pasangan haiwan yang ada. Nampak anak Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh pun ajak naik bahtera kan. Irkam ma'ana, masuklah, naiklah bersama kami. Tapi anak dia kata tak nak, aku nak pergi kat tempat tinggi yang boleh selamatkan aku. Sehingga akhirnya tenggelamlah anaknya pun. Jadi ini kita kata ujian Nabi Nuh lah. Jadi Nabi Nuh dalam ayat 27 ni, ayat 28 ni maaf, ini dah selesai lah, dah selamat dah. Kemudian apabila engkau, iaitu Nabi Nuh dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah dengan berkata, ini doa. Ini kita antara doa-doa dalam Al-Quran lah. Kita kata alhamdulillahilladzi najjana minal qaumidh zalimin. Segala puji tertentu ataupun kata segala pujian lah milik Allah yang telah menyelamatkan kami daripada orang-orang yang zalim. Maksudnya semua orang kafir itu orang zalim lah, orang jahat, orang yang banyak buat dosa. Jadi kita berdoa macam ni. Ini selepas kita kata selamat lah. Kemudian dan berdoalah dengan berkata Waqur Rabbi, ni Rabbi anzilni. Ini pun boleh kita kata menjadi amalan kita lah. Bila kita turun daripada kenderaan, yang ni dah turun dah daripada bahtera, kita kata banjir pun dah surut dah. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Wahai Tuhanku, turunkanlah daku di tempat turun yang berkat dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Ni kita turun daripada kapal terbang ke, turun daripada apa-apalah kenderaan. Ini antara doanya lah. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Okay, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang mendatangkan iktibar dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami. Wa in kunna lamubtalin. Maksudnya ujian tu memang tak lari daripada hidup kat dunia ni. Para Nabi, ujian yang paling kita kata berat adalah kepada para Nabi. Dan antara para Nabi tu, hak paling berat ni di kalangan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Yang kita sebut 5 orang tu lah. Ini memang ujian yang paling berat. Jadi ayat kita kata 30 tu mengingatkan kita lah bahawa memang dunia ni tempat ujian. Tak larilah. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka. Ayat 31, umat yang lain. Qarnan akharin. Jadi kita kata hidup ni, kita kata selepas satu umat. Okay. Kemudian umat seterusnya pun sama juga. Jadi kita ada ahli syurga, ahli neraka. Jadi orang yang bersama dengan Nabi Nuh dan orang-orang beriman yang bersamanya adalah ahli syurga. Kaum Nabi Nuh majoritinya adalah ahli neraka. Jadi kita tak mau ikut yang tu.
Kita nak ikut jejak langkah Nabi Nuh. Macam mana caranya? Antaranya dengan mengamalkan doa yang ada ni lah. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Antaranya kita minta turun di tempat yang berkat, kan? Kemudian sampai pula satu zaman, iaitu kami mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka dengan berfirman melalui rasul itu, sembahlah kamu akan Allah, tiada Tuhan bagi kamu selain dia, oleh itu tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya. Jadi ini seruan setiap nabi lah, setiap rasul untuk beriman kepada Allah, untuk sembah Allah je. Kita panggil kalau dalam bahasanya kita panggil tauhid uluhiyah. Jadi mereka menolak seruan itu. Jadi ini jalan, orang kata jalan ahli neraka yang kita tak mau ikut tadi. Sebab kita kata dalam surah Al-Fatihah kan, diingatkan. Jalan yang kita nak ikut adalah jalan ahli syurga. Kita nak ikut jalan para nabi, tak nak ikut jalan orang-orang kafir. Apa yang mereka buat? Mereka tolak seruan itu. Ketua-ketua dari kaum yang kafir serta mendustakan pertemuan hari akhirat. Mereka menolak hari akhirat. Sedangkan orang beriman, dia punya tabiat akhirat tu sentiasa di hati. Sentiasa dalam ingatan dia. Sentiasa ingat akhirat. Sentiasa dan yang kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Kehidupan dunia ni kita kata mewahnya. Dan mereka mendustakan hari akhirat. Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Ia makan daripada apa yang kamu makan dan minum daripada apa yang kamu minum. Jadi logiknya sama aja dengan kita ni. Jadi apa lagi mereka kata untuk menolak seruan para rasul ni? Dan demi sesungguhnya jika kamu taati manusia yang seperti kamu, tentulah kamu dengan membuat yang demikian itu menjadi orang-orang yang rugi. Bagi dia rugi kita kata utamakan akhirat. Sebab apa? Sebab mereka utamakan dunia. Sedangkan kita orang beriman utamakan akhirat ke atas dunia. Kemudian apa lagi mereka kata? Ini fahaman mereka lah, kita kata yang kita tak mau ikut. Patutkah ia menjanjikan kamu bahawa sesungguhnya apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang, kamu akan dikeluarkan dari kubur hidup semula? Sebab mereka tak percaya kepada hari akhirat. Jadi bagi mereka dah mati tu tak ada dah lah. Hayhata, hayhata. Hayhata tu maksudnya jauh-jauh. Macam kita mengeluh lah kan. Jauh. Bunyi pun lebih kurang. Hayhata lima tu'an. Jauh amat jauhlah apa yang dijanjikan kepada kamu itu. Ini sikap orang kafir. Mereka memang menolak hari akhirat dan mereka rasa jauh, tak percaya kan, sebab tak percaya. Nak ubah supaya orang percaya ni susah. Sebab tu dakwah ni kita kata tugas yang berat. Okay. Apa lagi mereka kata? Ini in hiya illa hayatuna dunya. Tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Sebab tu mereka utamakan dunia. Sebab mereka percaya bahawa dunia sajalah tempat hidup. Lepas tu tak ada dah lah, habis lah. Jadi halal haram tolak tepi. Buat apa yang nafsu nak. Kemudian apa lagi yang mereka kata? Tiadalah dia, yakni Nabi Hud. Ini kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud namanya kaum, ada siapa tahu tak nama kaum Nabi Hud? Ada. Kaum Nabi Hud namanya kaum Ad. Betul, kaum Ad. Dia nak ingat mudahnya Hud, Ad. Tu kaum dia. Kemudian apa lagi mereka kata? Tiadalah dia Nabi Hud itu selain dari seorang lelaki yang mengada-adakan perkara dusta terhadap Allah dan kami tidak akan beriman kepadanya.
Mereka menolaklah seruan Nabi Hud. Jadi Nabi Hud pun berdoa dengan berkata, wahai Tuhanku, belalah, selamatkanlah daku, bantulah daku kerana mereka telah mendustakan seruanku. Jadi sama juga macam doa Nabi Nuh. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ini kita nampak sama, selari seruan para Nabi dan bagaimana kaumnya menolak. Jadi ia satu kita kata peringatanlah untuk kita bahawa bila kita berdakwah ini memang akan ada tentangan. Tapi kita lihat tentangan para Nabi ini jauh lebih berat lah berbanding yang kita hadapi. Kemudian ayat seterusnya, ayat 40, Allah berfirman, dalam sedikit masa lagi mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Jadi samalah yang kita lihat hari ni kan, Zionis kat Israel tu bunuh orang-orang beriman, mujahidin, kita kata warga Palestin dan Gaza. Tak apa, dalam sedikit masa lagi pun mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal. Sebab segala perbuatan kezaliman mereka tu akan dibalas lah. Jadi apa yang berlaku kepada kaum Ad? Kaum Ad dibinasakan, akhirnya mereka dibinasakan oleh letusan suara yang menggempakan bumi dengan benar lagi adil. Sayhah ni bunyi yang sangat kita kata kuat lah. Lalu kami jadikan mereka sebagai sampah sarap yang dihanyutkan oleh banjir. Wutha'a tu macam sampah sarap lah. Maka kebinasaanlah kesudahannya bagi kaum yang zalim itu. Jadi baru-baru ni kita lihat macam mana Israel kan, negara ataupun negara haram Israel didatang dengan puting beliung, apinya terbakar. Jadi ramailah yang kata moga Allah hancurkanlah mereka dengan fire kan, dengan api, sebagaimana mereka tak berhenti membunuh dan membakar di Gaza lah. Okey, baik. Kemudian ayat 42, kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain. Itu habislah muka surat 42, muka surat hari inilah untuk muka surat 344. Maksudnya selepas kita kata setiap kurun, maksudnya kaum-kaum yang terdahulu dah berlalu, sekarang tibalah zaman kita pula, zaman kita. Jadi setiap zaman ada ujiannya dan ada orang kata kepala kejahatan yang adalah macam kalau kita sekarang ni kita berhadapan dengan Zionis Israel lah, musuh Islam yang nyata. Jadi kita mengharapkan pengakhiran mereka juga sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa mereka pasti akan menyesal. Jadi kita nak ikut jalan ahli syurga dan bukan jalan ahli neraka. Okay, baik, wallahu a'lam. Setakat itulah untuk tadabbur surah Al-Mu'minun muka surat 344. Okay, setakat ni ada apa-apa soalan tak? Saya Ya. nak tanya satu. Tak ingat hadis mana, tapi ada Nabi kata bahawa nikmat air yang kita minum pun Allah akan tanya air. Okay, baik. Saya nak tanya, air tu kan kita minum air kosong tu kan. Kita minum, kita kadang-kadang kita tak rasa apa pun, tapi kenapa Allah tanya juga nikmat air yang kita minum tu? Kan saya pun tak faham soalan saya ni. Maksudnya sekecil-kecil nikmat pun Allah akan tanya. Jadi apa maksud hadis Nabi tu sebenarnya?
Putus ke? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Tu lah. Kak pun terkejut. Kenapa senyap tiba-tiba? Ustazah ada tak? Tak ada. Ustazah tak ada, terkeluar. Keluar dia. Mm-mm. Bateri habis kot kadang-kadang. Sekejap. Tapi macam ada seorang lagi tu, siapa dia? Ke line tak elok. Ustazah. Seorang lagi. Tak ada. Ustazah dah terkeluar. Oh, saya keluar lah. Kakak-kakak Tak ada. Kakak pernah dengar tak hadis yang Nabi kata apa ni, nikmat air pun akan ditanya. Allahu Akbar. Tak ada dah pula dengar pasal tu. Semua. Kalau Surat akak faham ni, apa sahaja kita menyedut nafas ni pun akan ditanya. Takutnya. Bernafas pun kan. Kehidupan tu kan. Itulah air sejuk yang minum tu kadang-kadang biasa. Dia rasa kan minum air sejuk, air masak. Tapi dia satu nikmat kan. Tapi kan dia Nikmat nikmat. betul lah Kak. Air tu kehidupan kan. Air tu kehidupan. Ustazah masuk balik ke tu? Ya. Ada dah Ustazah, ada dah. Mute pula sama. Mute. Ustazah mute tu, tak ada ni pangkah. Net putus bila call. Dia balik dah. Maaf tadi ada. Maaf Sebab Ustazah ada ingat. orang call. Oh, dia putus kalau dia call. Bila orang call internet putus. Internet putus. Baru ingat Ustazah hari tu saya ada dengar surah Al-Takasur. Jadi dekat situlah yang saya dengar dalam tu Ustaz tu kata nikmat akan ditanya walaupun minum air apa ni? Allahu Akbar. Kan air kosong kan? Aduh, insyaAllah. Takutlah juga minum air tu. Takut kan? Yelah. Sampai begitu sekali kan? Walaupun air kosong. Okay, jap. Itu saya kena semak. Maksudnya apa khabar? Itu saya jadi itu saya pun nak kena cari juga tu dalil berkenaan nikmat Allah tanya satu-satu. Sebab kalau yang saya tahu tentang untuk orang beriman sebab hisab orang beriman di hari akhirat tak sama hisab dengan orang kafir lah. Cuma sebab orang beriman pun kita kata ada waktu timbangan amal. Jadi orang yang berat timbangan amal kejahatan dia ataupun kita kata timbangan amal kebaikan dia lebih ringan berbanding timbangan amal kejahatan dia. Maksudnya banyak kita kata dosa lah. Jadi yang tu memang kita kata termasuk ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Ada pun orang yang kita kata menerima kitab dengan tangan kanan. Kita kata sebab apa? Sebab berjaya lah. Yang ni disebabkan timbangan amal baik dia lebih berat. Walaupun lebih berat sikit saja daripada timbangan amal jahat dia. Jadi dia termasuk ahli syurga. Jadi untuk hisab ahli syurga ni dia disebut sebagai hisab yasira. Hisab yang mudah.
hisab yang mudah, di mana Allah ampunkan segala dosa dan masuk ke syurga. Tetapi kalau orang tu dalam hadis yang sahih ada sebut ya, bila hisab dia lama, soalan dia berat-berat, air yang diminum pun tanya semua benda detail pertanyaan dia, itu tanda ahli neraka lah. Jadi sekejap Ustazah share hadis tu berkenaan hisab yang mudah dan hisab dan okey. Yang ni daripada hadis Sayyidatina Aisyah. Internet slow. Jadi Nabi SAW ada ajar satu doa supaya mendapat hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini macam mana nak share? Tak boleh, lambat. Internet slow. Jadi yang boleh Ustazah jawab berkenaan apa yang setakat yang Ustazah tahulah berkenaan persoalan yang secara detail itu, yang payah-payah tu itu adalah soalan untuk ahli neraka lah, na'udzubillah min zalik. Jadi kita tak mau, moga-moga kita tak termasuk lah. Sebab tu antara amalan doa tu ialah Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisabkanlah aku dengan hisab yang mudah. Hisab yang mudah tu macam mana? Digambarkan dalam hadis yang sahih. Dibentangkan segala amalan kita. Hilang. Ada lagi tak? Tadi tulis lost connection. Ada connection tak? Ada. Tadi ditulis lost connection. Lost connection. Ada lagi. Okay, tak apa. Alhamdulillah. Jadi dalam hadis yang sahih tersebut dibentangkan segala amalan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tutup aib kan? Itu sebab dalam hadis yang saya sebut, siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat lah. Siapa yang mudahkan saudaranya, Allah mudahkan urusannya di dunia akhirat. Jadi untuk orang yang beriman, tutup. Orang lain tak nampak. Jadi antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Jadi bila dibentangkan amal dia ni, orang beriman yang kita kata ahli syurga ni, dia kata habislah aku. Dalam hadis tu lah sebut habislah aku. Sebab apa? Sebab dia nampak banyaknya dosa dia. Tapi Allah SWT kata, aku ampunkan segala dosamu, masuklah ke syurga. Sebab apa? Sebab bila kita kata dia ada mizan, timbangan. Jadi bila timbang tu berat lagi amal baik dia. Walaupun tak dinafikan dia ada melakukan dosa. Yang mungkin dia tak sempat bertaubat. Jadi tetaplah dia ahli syurga, cuma tak ditanya. Hisab dia tak susah. Cuma dibentangkan segala amalan, lepas tu dia rasa macam habislah aku jadi ahli neraka. Dia ingat, dia sangka macam tu. Tapi dengan rahmat Allah, Allah kata masuklah ke dalam syurga. Nak cerita untuk orang yang beriman yang kita nak ikut jalan mereka ni, kita nak macam tu. Jadi apa yang kita amalkan kat dunia ni, kita amalkan sebagaimana yang Nabi SAW ajarlah kan. Kita doa setiasa Allahumma hasibni hisaban yasira. Na'udzubillah daripada kena soal titik yang setiap kita minum, setiap yang hisab yang payah tu, itu untuk ahli neraka lah. Sebab tu kat dunia ni kita memang mengharap sangat supaya menjadi ahli syurga lah kan. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita dijauhkan daripada ahli neraka. Sebab kalau ahli neraka memang hisab dia sangat payah dan lama.
Sampai kata air kosong tu pun ditanyalah, semua ditanya. Setiap sen yang dibelanjakan, itu untuk kita kata ahli neraka. Okay, tak apa, nanti Ustazah share hadisnya. Okay, ada apa-apa soalan ke? Selain daripada yang tanya tadi? Tak ada Ustazah. Okay, kalau tak ada, kita tutup atau tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustazah. wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Terima kasih sahabat semua. Ya, sama-sama.